Kita t-shirt 11 ni buat apa ni? Bakar berbocor. Bakar berbocor. Nak tukar cover dia geng. Teng 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 teng. Tak dia sebab ni enjin dia nak start tiba-tiba dalam masa yang sama. Lepas beberapa minit pam mati. Pakai hose bocor tu. Hose sana bocor. Dari tutup body tu nak pergi airflow. Airflow dia duduk depan. Ni geng hose kat sini. Daripada sini ke sana bocor. Tahu lah, tapi aku rasa kan enjin kat bawah buntut ni kan, aku rasa tak convenient lah. Nanti kau punya buntut kena panggang. Itulah nasib baik ada datang ni. Tapi kau jangan pelik lah, benda ni yang mana aku buat bukan Iki buat. So, nak kau buat. Bukan aku buat juga. Patah. Dah reput-reput dah. Bayangkanlah 20 tahun lah geng kita ni. Tak boleh cakap apalah. Ni. Jadi Iki cakap kereta 10 tahun pun dah boleh jadi macam ni. Kereta 6 tahun pun bakar boleh bocor. Apa lagi kereta dah bertahun-tahun ni. Berapa tahun? 1994 pergi ke 2024. 30 tahun lah. Oh, biskut dah. Oh. Ni so, dah ada yang baru. Ori Nampak ni. Indah tak nampak ni. Indah gigit kamu kah? Jangan. Ni dah settle buat cover. Nanti kita buat ni pula. Ni lah airflow. Airflow ni tengok ni. Flow ni dia kira bacaan angin. Kira bacaan angin. Okay. Bacaan angin untuk nak bagi minyak dengan api macam mana. Okay, faham. Dia kira sukatan. Okay. Dia macam ni lah AFR lah. AFR. Ni nampak geng. Sasib bosor yang ni lah. So kita ganti yang baru. Nampak tak elok ni. Gini. Lepas nak siap cover-cover ni je lah.